Okey, hai. Selamat pagi buat anak-anak 2 UPM. Hari ni walaupun cikgu sibuk di atas padang, kerja jalan seperti biasa. Okey, kita dah belajar dan buat semalam survey 6, survey 7, survey 8. Hari ni kita masuk pula survey 9. Seperti yang kamu tahu, untuk survey ni maknanya setiap nombor tu kita akan tambah nombor dia secara berulang. Nombor dia kita tambah nombor yang sama secara berulang-ulang. Okey, macam mana nak buat muka surat 65 ni? Ada yang dah buat semalam tapi masih salah. Okey, untuk survey 9, cikgu dah ajar dah yang paling senang. Okey. Jadi untuk yang ini, awak buat yang ini dulu. Bila awak dah selesai yang ini, yang lain tak ada masalah. Okey, buat dulu survey 9. Cikgu dah ajar dah macam mana survey 9. Kita bila membina survey, kita mesti bina kerja tulis. Kita tak perlu ingat sahaja. Kita perlu ingat dan menulis. Barulah dia boleh 2 kali ingat. Kalau kita ingat saja, nanti akan sentiasalah kita tulis. Dan sentiasalah kita akan mengira. Kira. Jadi, bila ada soalan survey, tulis. Bila kita tulis, mesti akan biasa kita ingat. Okey. Penulisan survey yang cikgu dah ajar, kita mesti menulis di rumah ataupun nilai tempat SAR dulu. Baru kita buat nilai huluh. Untuk nilai SAR, mesti bermula dengan survey yang kita nak cari. Sekarang ni kita nak bina survey 9. Jadi kita binalah. Kita mulakan dengan nombor 9. Bila survey 9, nombor tu dia akan berkurang 1. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini kita buat yang nombor rumah SAR dulu. Nombor yang duduk di belakang. Mesti bermula dengan survey yang kita nak buat. Kemudian sebab dia survey 9, kita kurang 1 sampai jumpa nombor 1. Baru kita buat nombor yang di depan. Di depan mesti bermula dengan sifar. Survey 9 yang paling senang. Susun dia ikut turutan. Yang belakang turutan menurun. Yang depan turutan menaik. Sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, cikgu dah kata dari tu. Ingat, bila kita tambah dua nombor ni, nilai dia mesti 9. Sifar tambah 9, 1 tambah 8, 2 tambah 7, 3 tambah 6, 4 tambah 5. Nampak tu? Bila dia ditambah nombor depan, tambah dengan nombor belakang, nilai dia mesti 9. Dah sampai 45, dia akan terbalik. Nombor yang atas ni, dia akan terbalik. Itu survey 9. Jadi bila kita nak membuat soalan buku surat 65, bina survey dulu. Barulah kita boleh jawab yang ini. Ni jawapan dia. Dah dapat jawapan yang bawah ni, bolehlah selesai yang ini. Macam ni. 4 ni mana kita ambil? 4 ni kita ambil kumpulan. Ada 4 kumpulan. Kita letak di depan. Nombor belakang ni kita kira apa? Kita kira ahli dalam satu kumpulan. Satu kumpulan ni ada berapa petak dalam ni? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depan ni kira kumpulan. Belakang ni kira satu kumpulan, berapa ahli dia ada. Okey, untuk B ni garis nombor ni, awak tengok dia isi je nombor-nombor ni berdasarkan jawapan yang cikgu dah bantu kamu. Itu untuk C. Daripada lori dekat atas ni, apa perlu buat? Awak terjemahkan
Jadikan ayat matematik. 2 darab 9 berapa? 3 darab 9 berapa? 4 darab 9 berapa? 5 darab 9 berapa? 6 darab 9 berapa? 7 darab 9 berapa? 8 darab 9 berapa? 9 darab 9 berapa? Itu dipanggil ayat matematik. Tulis ayat yang lengkap macam ni. Ni 2, ni 3, ni 4. Tulis darab 9 beserta jawapan. Mana nak ambil jawapan? Ni, jawapan ada di kat atas. Okey. Yang bawah ni awak kena tahu. Okey. Untuk mendarab, jawapan mesti duduk di belakang sama dengan macam ni. Macam C dengan E ni jawapan. Awak kena cari nombor soalan. Macam ni. Nampak ni. Ni duduk di belakang. Jadi berapa darab 9? 45. Okey. Macam mana kalau soalan macam ni? Kita kena cari dalam survey 9, nombor 36 tu nombor berapa? Tu maksud dia. Yang ni dalam survey 9, 63 tu nombor berapa? Kita tengok nombor 36. Ni, tengok dekat sini survey. Sebab tu survey kena buat. Bila awak tak buat, asyik mengira. Bila tak buat, asyik mengira. Sampai esok pun tak sudah Hafiz. RAIS tu. Jadi kena tulis. Bila tulis, tengok saja. Okey, kita cari nombor 36. Tengok sini. Sini nombor 36. Kita tengok nombor 36 ni berada pada kedudukan yang keberapa? Ni pertama, ni kedua, ni ketiga, ni keempat. Dah jumpa. Maknanya 36 tu duduk pada kedudukan nombor 4. 4 darab 9, 36. Itu cara dia. Okey, yang penting bila mendarab, belakang sama dengan nilai dia mesti paling besar. Ini survey yang awak buat. Nombor 2 depan mesti nilai dia tak lebih dari 10. Sebab tu survey kena tulis. Bila awak tulis, awak ingat. Kalau awak tak tulis, awak tak ingat. Jadi kena tulis. Tulis lawa. Okey, dah siap sebelah. Okey, sebelah ni kita dah belajar daripada survey 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini hanya untuk ingatan kepada awak supaya awak tahu macam mana nak membina survey. Cikgu dah ajar survey 2. Survey 2 senang saja. 2, 4, 6, 8 sifar. Salin 4, 6, 8. Biasa kita membina survey, kita mesti bermula dari belakang. Lepas tu depan mesti bermula dengan nombor sifar. Ni kalau survey 2 sifar sampai jumpa sifar baru 1. 1, 1, 1, 1. Bila dia jumpa nombor sifar, baru dia berubah nilai. Itu survey 2. Semula 2, 4, 6, 8 sifar. Salin semula. 2, 4, 6, 8. Cukup. Kita nak 9 saja. Okey, survey 2 mesti mula-mula depan sekali mesti bermula dengan sifar. Survey 2 depannya hanya 2 digit sahaja, iaitu sifar dan 1. Sifar tu akan bertukar pada 1 apabila dia berjumpa dengan nombor sifar. Sifar. Tiba-tiba jumpa pula belakang tu sifar, letak 1, 1, 1, 1, 1. Ini survey 2. Okey. Kemudian survey 3. Macam mana survey 3? Survey 3 kita buat yang macam ni tu. Yang petak tu. Petak pun tak apalah. Kita tulis nombor 1 dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pastikan 3 dan 9 tu duduk di A. Tak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8,
9. Nombor atas mesti bermula dengan nombor sifar. Sifar. 1, 1, 1. 2, 2, 2. Dah dapat sifar 3. Okey, sifar 4 pula. Macam mana sifar 4? Naik bukit, turun bukit. 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 Bermula dengan nombor apa? Dia mesti bermula dengan, kita mulakan nombor yang duduk di belakang. Sifar 4, belakang nombor dia sama macam sifar 2. 2, 4, 6, 8, sifar. 2, 4, 6, 8, sifar. Ini kita tulis nombor yang duduk di belakang. Nombor di depan sama macam nombor 3. Atas tu ikut turutan sifar, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Sifar, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4. Sifar, 1, 1, 2. Kenapa bertukar 2? Sebab dia jumpa sifar. Bila nombor tu berjumpa dengan sifar, automatically dia akan tambah 1. 2, 2, 3, 3, 4. Tengok 3, 3, 4. Kenapa 4? Sebab kita jumpa nombor sifar. Itu sifar 4. Sifar 5 macam mana? Bermula dari belakang, mesti bermula dengan nombor 5. Sifar, 5, sifar, 5, sifar, 5, sifar, 5. Cukup tak 9? 2, 4, 6, 8, 9. 5 sifar, 5 sifar, 5 sifar, 5 sifar 5. Depan dia sifar. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Nampak ni? Jumpa je sifar, dia automatically nombor rumah puluh akan bertambah 1. Jumpa rumah sifar, nombor sifar, automatically nombor depan tu akan bertambah 1. Okey, sifar 6 macam nak sifar 6? Cikgu tengoklah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang penting sifar 7 dulu lah. Sifar 7 senang sikit. Sifar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Dia sama dengan sifar 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mana-mana pun sama je lah. Okey. Lepas tu, dia mesti bermula dengan nombor 7. Mesti ke kiri. Mesti ke kiri. Mesti ke kiri. Sifar 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Itu sifar 7. Sifar 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Bila duduk di tepi, nombor ni akan berulang. Bila duduk di tepi, nombor ni akan berulang. Sifar 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Itu sifar 7. Sifar 8, yang paling sonang sifar 8 sebenarnya. Bermula dengan 8 kurang 2, 6 kurang 2, 4 kurang 2, 2 kurang 2. Lepas tu salin balik. Itu sifar 8. Kurang 2. Dia sifar 2 terbalik. Tapi sebab dia sifar 8, kita mulakan dengan nombor 8. Nombor depan mesti bermula dengan 1. 1, 2, 3, 4, 5. Salah. Kenapa salah? Dia jumpa sifar. Untuk sifar 8, bila dia jumpa sifar, dia kena ulang semula. 5, 6, 7. Itu sifar 8. Sifar 9 dah ada. Macam mana sifar 6? Ingatlah sifar 6. Tengok dalam buku tu macam dengan sifar
Jadi survey semua dah ada, kita kena tulis. Bila kita tak tulis, kita tak ingat. Bila kita tak ingat, kita malas nak jawab. Bila dah malas, tengok belakang buku tulis. Tak boleh. Sampai bila nak tengok belakang buku untuk ingat survey. Pagi-pagi tu kan kenalah hafal. Duduk mencongok je dekat tapak tu, perhimpunan tu. Hafal lah. Kalau supaya nanti bila tahun 4, bila cikgu ngajar, bila tanya 7 darab 4, terus dapat jawapan. 4 darab 6, terus dapat jawapan. Tak nak dimonung-monung, termonung-monung. Okey, jadi yang ni buat. Yang ni, nombor 1 ni, dia suruh warnakan. Dia suruh warnakan kad yang sama. Contohnya, 4 darab 3. 4 darab 3 sama dengan 3 darab 4. Jadi ini warna lah. Contoh, hijau. Sini pun hijau. Apa jawapan dia? Jawapan pun mesti kena sama. Tengok nombor survey 3. Mana survey 3 ni? 1, 2, 3, 4. Ambil nombor yang keempat. Sebab 4 darab 3. 3 ialah survey 4 kedudukan. Survey 3. 1, 2, 3, 4. Jadi kita berhenti kat nombor 4. Jadi jawapannya adalah 12. 12 tu yang kita samakan warna. Warna yang sama bagi 3. 2 soalan, 1 jawapan. Soalan tu awak terbalik je. Contohnya yang ini. 4 darab 2 sama dengan 2 darab 4. Apa jawapan dia? Tapi warna dia kena sama. Kalau dah hijau, guna warna lain. Okey. Kemudian yang ini pula pun sama. Abakus cikgu dah ajar dah. Atas ni nilai dia adalah 5. Bawah ni setiap satu ni nilai dia 1. Macam mana nak kira? Kita kira mana yang abakus melekat dekat garisan tengah. Macam ni, melekat ke tidak? Tidak. Jadi tak perlu kira. Macam ni, melekat ke tidak? Ya, melekat. Jadi nilai dia adalah 5. Tapi belum selesai. Jangan lupa tambah dengan nombor yang dari bawah naik ke atas. Macam ni, nombor apa yang melekat? Yang ni saja. Nilai dia adalah 1. Yang ni, berapa yang melekat dekat garisan sini tu? 3. Sini 3, sini 5. Jadi jawapannya adalah 18. Jadi awak carilah mana jawapannya 18. Sesuai padan. Lepas tu baru boleh namakan ni. Isi abjad di atas untuk membentuk nama kereta nasional yang pertama di Malaysia. Dia mesti betul. Kalau salah, dia mesti betul ni. Ikut susunan huruf ni. Kalau contohnya P tu awak buat 17. Bawah ni tak ada 17. Dah salah. Pastikan jawapan awak ada duduk di bawah. Okey, jadi itu untuk hari ini. Untuk esok pun cikgu tak ada. Nanti kita buat lagi latihan untuk esok pula. Masih lagi mendarab. Sebab tajuk yang susah ni masa yang cikgu tak ada. Okey, itu saja buat dalam buku aktiviti. Nanti dah siap. Biar dulu dalam kelas. Kalau tak dekat bilik guru pun cikgu tak ada sempat nak masa nak semak. Sebab minggu depan pun dah 4 hari cikgu tak ada. Okey. Itu sahaja anak-anak. Buat elok-elok. Buat lawa-lawa. Jangan ganggu cikgu yang beri awak tu. Cikgu dah bantu dah. Jadi buat sendiri. Jadi tak tahu boleh tanya kawan sebelah. Jangan mengayau-ngayau. Duduk diam-diam. Boleh? Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.